Hai semua, saya Dwahim. Hari ni saya nak top up dan langgan U-Mobile prepaid. Sebelum anda nak top up dan langgan, benda yang pertama anda kena beli nombor PIN. Nombor PIN ni anda tak kisah anda nak beli kat kedai fizikal ataupun 7-Eleven. Macam saya beli kat 7-Eleven. Okey. Yang kedua, pastikan kena ada internet. Nak top up kena ada internet ke? Ya. Sebab supaya senang sikit. Kalau tak ada internet, pinjamlah internet keluarga atau kawan. Yang ketiga, muat turun aplikasi U-Mobile. Apa lagi? Jom kita mulakan. Okey, mula buka aplikasi U-Mobile. Lepas tu tekan top up. Lepas tu pilih top up PIN. Lepas tu masukkan nombor PIN yang beli kat 7-Eleven ataupun kedai fizikal. Masukkan nombor PIN. Lepas tu tekan enter. Okey, tekan okey. Okey, sekarang ni dah RM46. Baiklah, saya dah masukkan 30. Sekarang ni dah jadi RM46. Saya dah baru top up ni dan ada dalam RM46. Saya top up dalam RM30. Baiklah. Okey, sebelum anda langgan, pastikan anda kena ulang kaji dahulu. Ulang kaji plan. Supaya senang sikit nak pilih plan yang sesuai untuk anda. Okey, saya dah ulang kaji. Ada 6 plan yang menarik. Yang pertama adalah weekend. Untuk weekend, dia macam menggunakan 25GB kelajuan 6 Mbps unlimited call. Plan ni untuk 7 hari dan harga RM15. Next, kita ada U-Prepaid 25. Dia menggunakan 40GB kelajuan 12 Mbps unlimited call. Plan ni untuk 30 hari dan harga dia adalah RM25. Seterusnya kita ada U-Prepaid 35. Dia menggunakan 200GB internet kelajuan 24 Mbps 10GB hotspot unlimited call. Plan ni untuk 30 hari dan harga dia adalah RM35. Seterusnya kita ada U-Prepaid 50. Dia menggunakan 200GB internet kelajuan 1000 Mbps unlimited call. Plan ni untuk 30 hari, hanya RM50. Seterusnya kita ada U-Prepaid Borneo 20. Dia menggunakan 2000GB untuk 5G, 200 untuk 4G kelajuan high speed unlimited call. Plan ni hanyalah untuk 30 hari dan plan ni ia berguna untuk 3 negeri sahaja, iaitu Sabah, Sarawak dan Labuan. Plan ni hanyalah untuk RM20 plan ni hanyalah RM20 sebulan. Dan yang terakhir adalah Travel Pass. Dia menggunakan 50GB internet kelajuan 6 Mbps unlimited call. Unlimited call hanyalah untuk Malaysia sahaja. Plan ni hanyalah 14 hari. Berguna hanya 4 negara, iaitu Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand. Plan ni hanyalah RM35 sahaja. Baik, kita dah ulang kaji plan. Ada 6 plan yang menarik. Ada 6 plan yang menarik. Kita dah ulang kaji. Baik, sebelum anda langgan, pastikan anda kena ada internet. Kena ada internet. Kalau tak ada internet, pinjam internet kawan atau family.
atau keluarga. Family baca English. Keluarga. Dan jangan lupa buat tu aplikasi You Mobile. Okey, apa lagi? Jom kita mulakan. Okey, buka aplikasi You Mobile. Lepas tu tekan add on. Pilih plan yang sesuai. Saya akan ambil UPP 35. Saya akan tekan UPP 35. Okey, kalau macam ni tekan je skip. Tekan skip. Okey, saya akan tekan skip. Okey, kita tunggu loading. Tekan cancel. Okey, sudah selesai. Jom kita tengok result dia. Tekan result, pergi ke bawah. Ini dia 000 MB. Baik, sampai sini saja video untuk ini. Saya Abdul Rahim. Jumpa lagi video akan datang. Okey, bye.